Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syazwani binti Ahmad Azmi, DB240078. Saya Nurmiza Kamila binti Muhammad Zain, nombor matrik DB240166. Saya Muhammad Nafisa binti Maisri, nombor matrik DB240144. Saya Muhammad Haikal Nisani, DB240030. Kami akan menerangkan kotak minda yang bertajuk RBT tingkatan 3, bab asas elektronik. Okey, ini ialah alat bantu mengajar, ialah kotak minda. Ini terdapat dalam kotak minda ialah asas elektronik, maksud asas elektronik, komponen asas elektronik, dengan yang keempat ialah litar elektronik. Okey, daripada situ kita kan ada tajuk main besar kan. Daripada tajuk main besar tu kita ada tajuk kecil pula. Okey, daripada asas elektronik tu kita tahu yang terdapat dalam asas elektronik adalah komponen elektronik, litar elektronik, aplikasi harian, penyelesaian natif, kesalahan biasa pelajar dan kawalan automasi. Okey, yang kedua pula ialah maksud asas elektronik. Okey, apa itu maksud asas elektronik? Okey, dari sini kita tengok. Inilah komponen elektronik. Ni dalam ni macam ni. Asas elektronik ialah penggunaan komponen seperti transistor, diod dan resistor dalam litar untuk mengawal arus elektrik. Yang ketiga pula ialah komponen elektronik ialah dia dari dua, pasif dengan aktif. Yang aktif kita boleh tahu ialah transistor, diod, LED, photodiode, IC, operation amplifier, 7 segment dengan bateri. Manakala yang pasif pula resistor, LDR, transistor, kapasitor, induktor, switch, variable resistor dengan transformer. Okey, untuk yang terakhir pula ialah litar elektronik. Litar elektronik ada dua, iaitu selari dan sesiri. Okay, kita tengok ialah macam ni. Ni litar selari, ni litar bersiri. Ni kita tahu litar selari susun perintah secara selari. Yang ni perintah dia susun secara selari. Manakala bersiri dia susun macam ni. Susun perintah secara bersiri sebelah-sebelah. Okey, itulah dimasukkan dengan asas elektronik. Okay, daripada asas elektronik tadi kita boleh kaitkan dengan kawalan dan automasi. Okay, pada kotak yang kedua ini maksud dia adalah sistem elektronik yang mengawal peranti secara automatik tanpa campur tangan manusia secara berterusan. Okey, ini adalah contoh aplikasi, iaitu ada sensor gerakan. Contohnya adalah sistem penggerak, sensor cahaya, lampu automatik dan sensor suhu untuk kipas automatik. Seterusnya adalah komponen yang terlibat seperti sensor cahaya, Arduino Uno, sensor suhu, relay. Seterusnya adalah proses sistem otomasi, iaitu dia ada input, proses dan output. Sebagai contoh, sensor cahaya sebagai input, proses sebagai litar proses dan output sebagai lampu menyala. Dan seterusnya kita akan pergi kotak seterusnya pula adalah kotak ketiga, iaitu aplikasi elektronik dalam kemajuan. Okay, kita ada di aplikasi elektronik ini kita ada alat penghawa dingin, televisyen, mesin basuh dan telefon bimbit. Okay, seterusnya kita ada kesalahan pelajar. Kesalahannya adalah nombor 1, salah sambung litar, nombor 2, tidak mengenal simbol komponen dan nombor 3, tidak uji litar sebelum dihidupkan. Okey, last sekali adalah penyelesaian dan tips, iaitu memahami fungsi setiap komponen, semak litar sebelum dihidupkan dan menggunakan multimeter untuk diuji. Sekian sahaja daripada saya. Okey, akhir sekali kita pergi ke kotak yang paling last lah, iaitu kesimpulan. Okey, berdasarkan apa yang kita telah lihat daripada kotak pertama, kotak kedua dan kotak yang ketiga ni, apa yang saya boleh simpulkan di sini ialah asas elektronik ni
Dia melibatkan penggunaan komponen dan litar untuk mengawal arus elektrik tadi, menghasilkan sistem yang memudahkan kehidupan secara manual ataupun automatik. Okey. Akhir kata daripada saya, ilmu ini penting untuk memahami teknologi moden. Faham?